Petikan 5. Cerpen. Dengar petikan cerpen berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Cerpen, robot kecil, harapan besar. Syafi, cikgu dengar kamu mahu tarik diri daripada pertandingan robotik kebangsaan. Betul ke? Tanya Cikgu Hana sambil memandang wajah murid itu dengan serius. Syafiq mengangguk perlahan. Maaf cikgu, robot kumpulan kami asyik rosak. Komponen pun mahal. Ayah sudah banyak berhabis untuk yuran dan buku. Saya takut membebankan keluarga. Cikgu faham keadaan keluarga kamu, jawab Cikgu Hana lembut. Tetapi bakat kamu dalam robotik sangat luar biasa. Kamu yang selalu membantu rakan-rakan membina lita dan menulis kod. Kalau kamu menyerah sekarang, semua usaha selama ini akan sia-sia. Syafiq terdiam. Dia teringat malam-malam dia berjaga di makmal komputer, membetulkan program dan memasang wayar. Tapi cikgu, kalau robot itu rosak sekali lagi masa pertandingan, saya pasti akan mengecewakan semua orang. Dengar sini Syafiq, kata Cikgu Hana. Kegagalan bukan penamat. Cikgu sudah berbincang dengan guru penasihat dan pihak sekolah. Kami akan menaja komponen yang diperlukan melalui tabung aktiviti STEM. Kamu hanya perlu teruskan latihan dan membimbing ahli kumpulan. Syafiq mengangkat kepala. Jadi saya tidak perlu minta duit daripada ayah lagi? Tidak. Tugas ayah kamu ialah memberi sokongan. Tugas sekolah ialah menyediakan peluang. Tugas kamu pula ialah menggunakan peluang itu sebaik-baiknya. Cikgu mahu lihat kamu di pentas akhir, bukan sekadar sebagai peserta, tetapi sebagai contoh murid yang tidak mudah berputus asa. Syafiq menarik nafas panjang. Baiklah cikgu, saya akan teruskan. Saya akan pastikan robot kecil. Kami membuktikan bahawa anak kampung juga mampu menang di peringkat kebangsaan. Petikan 6. Berita. Dengar petikan berita berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Perpustakaan. Bergerak hidupkan budaya membaca di luar bandar Kuala Lumpur. Kementerian Pendidikan melancarkan program perpustakaan bergerak desa bagi menggalakkan budaya membaca dalam kalangan penduduk luar bandar. Sebanyak 80 buah bas perpustakaan bergerak akan beroperasi di seluruh negara dengan peruntukan sebanyak 40 juta ringgit. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan, setiap bas dilengkapi lebih 3,000 buah buku pelbagai genre, termasuk buku kanak-kanak, rujukan peperiksaan dan bahan bacaan umum. Selain itu, kemudahan komputer serta capaian internet tanpa wayar turut disediakan bagi membantu murid menyiapkan tugasan sekolah. Jadual pergerakan bas akan dipaparkan di laman sesawang rasmi kementerian dan di papan kenyataan sekolah. Program ini memberi tumpuan kepada negeri-negeri yang mempunyai kadar kemiskinan lebih tinggi. Di sesetengah kampung, perpustakaan awam terletak lebih 20 km dari kawasan penempatan. Kehadiran bas perpustakaan bergerak memudahkan penduduk meminjam dan memulangkan buku di balai raya atau perkarangan sekolah tanpa perlu pergi jauh. Seorang guru yang ditemui menyatakan bahawa sejak program ini dilaksanakan secara percubaan tahun lalu, bilangan murid yang meminjam buku meningkat daripada 200 orang kepada hampir 600 orang sebulan. Kementerian berharap menjelang tahun 2030, sekurang-kurangnya 70% murid luar bandar menjadi ahli perpustakaan dan membaca sekurang-kurangnya sebuah buku setiap bulan. Petikan 7. Dialog. Dengar petikan dialog berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Dialog. Taman permainan kita, Farah. Ibu, saya perasan taman permainan di hujung jalan itu semakin kotor. Ada plastik, botol minuman dan sisa makanan di merata-rata tempat. Ibu, betul, ibu pun nampak kalau dibiarkan, tempat itu boleh menjadi sarang nyamuk dan tikus Farah.
Kawan saya, Lina, kata dia sudah lama tidak bermain di situ kerana takut jatuh sakit. Sayang betul, padahal taman itu dulu cantik dan meriah. EBU, sebenarnya taman itu tanggungjawab bersama, bukan tugas majlis bandaran semata-mata. Apa kata kamu cadangkan satu aktiviti gotong royong kepada ketua blok, Farah? Menarik juga idea itu. Kami boleh kumpulkan rakan-rakan dan jiran untuk membersihkan taman hujung minggu ini. IBU. Ya, ibu boleh bantu hubungi ketua blok dan membuat hebahan melalui kumpulan WhatsApp penduduk. Kita boleh sediakan sarung tangan, plastik sampah dan air minuman. Farah, kalau ramai yang datang, taman permainan kita boleh kembali bersih. Anak-anak kecil pun boleh bermain dengan selamat. EBU. Betul, bila kita jaga kebersihan kawasan sendiri, kita sebenarnya menjaga kesihatan dan keselamatan semua orang. Ibu bangga kerana kamu peka terhadap keadaan sekeliling. Farah, terima kasih ibu. Saya akan segera bagi tahu Lina dan kawan-kawan tentang cadangan gotong royong ini.